Kami ibu. Lalu ibu timur ni. Kon sini apa? Oh, tanya ni. Nak 50 ekor kan? 50 saja. Lebih lah ni. Okey, nak cerita tempat ni sikit. Baik. Belah sini ada 4 tali. 1, 2, 3, 4. Okay? Banyak. Tali ni ikat dekat tulang di bawah. Tengah antara sana dengan sini tu dia kat tengah tumang. Jadi hak sana tali ikat, hak sini tali pimpat. Okey. Tak recommend belah ni balin lebih daripada tengah. Main tepi-tepi ni ya. Nak main dekat-dekat ya. Kalau belah sana apa sopa, 4 tali mai, 4 tali pi. Oh, okey. Ayak pasang pi kono, ayak surut mai kat ni. Lah ayak nak tengah surut. Surut lah. Surut. Jadi belah sana tu tak recommend sampai tengah lah. Depan tak ada masalah sampai mana pun. Memang tak ada barang apa depan? Tak ada barang apa. Jadi belakang pun, tengok hak orang belakang lah, dia balik je mana. Satu dengan depan. Okey, barang belakang pun tak ada lah. Tak ada. Tu pun semua ada di bawah. Bawah ni, tepi tepi bawah. ni tak ada. Oh, bawah kelong ni. Semua di bawah kilong. Okey. Okey. Boleh. Arah kiblat tu bukit. Bukit tu sikit lah. Bukit tu arah kiblat. Yang saya ukur lah. Ni ukur pakai handphone lah. Tak apa lah. Bukit tu. Matahari jatuh kot ni. Tapi arah kiblat situ. Situ lah. Telekong dah semua ada gantung di dalam. Okey. Ayak pun boleh pakai tu? Ayak tu ada situ. Sana apa? Dalam betul. Okey. Bilik ayak ada di dalam. Dekat dinding ni, ni ada remote. Nak masuk bilik ayak, on dulu. Oi. Pasal ceiling hitam. Tutup pintu gelap-gelamat. Oh, gelap-gelamat. Tapi bila keluar tu, kena off balik lah. Pasal saat ni, orang malam saat ni masuk, mai habis pula dia punya bateri. Tak ada bateri. Boleh. Okey. Di depan ni tu dah ada lubang-lubang tutup rock. Dah baca rock lah. Okey. Boleh. So, bayaran banyak lagi balik? Balik sini. Okey. Dan barang-barang dapur apa semua perkakas ada. Nak masak kan, ayak kan kalau bawa bahan boleh masak. Boleh masak lah. Perkakas ada. Bahan tak nak. Bahan ni kalau tak ada boleh. yang orang tiga ada orang tu. Kalau tak nak tiga tak nak. Baik. Clear rekan no? Okey, clear. Okey. Okay, terima kasih banyak nah. Baik, sama kita. Tu tangguh udang ada bawa tadi nampak. Ada. Yang tu pada tu tangguh udang tu. Boleh. Kalau kata udang jangan celup, pakai tangguh ambil. Boleh. Kalau celup sekejap lagi, kalau tangan kadang-kadang ni kita bekas. Pertama sekali bekas rokok. Pisau rokok, tangan tu celup mampus habis. Pantang udang ubat lah. Nyamuk. Ubat nyamuk. Habuk rokok tu kita isap rokok pun habuk jatuh dalam tu. Mampus habis. Mampus tu. Tak tahu dia pantang binatang tu, kita nak abang tak tahu pasal apa. Betul lah. Okey. Okey lah. Ni kat udang ni kat apa lebih? Kira macam tak apa. Macam mana? Sari udang ni bagi 50 cukup ke macam mana? Yang ni minta 50 ekor. Betul. Kalau ni ikut sekok 5 kepang. Tapi yang ni saya kira RM20 je lah. Oh. Okey. Boleh lah, boleh. Boleh sangat tu. Kalau pergi beli atas darat, ada yang hak 5 kupang, ada hak 6 kupang, ada hak 7 kupang. Betul. Sama lah. Tapi udang ni, saya tak suka ambil udang atas darat. Hak tu udang kolam. Udang kolam ikan, baik ikan temelung. Oh, dia tak mau ambil lah. Tak mau makan. Ikan tak mau. Oh. Itu sebab saya tadi, saya usaha pergi angkat bubu apa semua dulu nak bagi ada udang. Sebab saya tiga kelong saya pantang udang atas darat. Tak tak mau. Lepas tu gaduh ikan tak ada, alah itulah inilah. Tapi umpan tu sebenarnya tak kena.
Ini pendapat saya lah. Dia lain udang Tapi liat. kalau kata memang hak sungai pun memang tak boleh dapat, kena beli juga. Kena beli dah. Betul lah. Kan? Okey dah. Okey. Saya nak permit lepas sana. Okey, baik. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan panjang lebar tadi. Okey, dah tahu macam mana sedikit sebanyak dekat kelong ni. Okey, kelong ni lah merupakan kelong paksu Teluk Bayu. Jadi ni kelong nombor 2 kami masuk ni. So far boleh tengok keadaan sendiri. Okey, itu ada kita ada sinki, kita ada dapur gas, boleh masak. Okey, kelong ni yang aku nampak dia berpagak semua. Okey, berpagak semua. Depan dia ada pelantat. Ada bilik. Dalam bilik ada tandas. So tandas ni dia cakap ada guna lampu solar lah, kena on remote masuk untuk melepaskan hajat. Okey, tengok kawasan P dalam belakang. P ada kursi kat situ. Okey lah. Okey, jadi yang mana yang berhajat nak main ke kelong paksu, kelong ni dia orang kata rare sikit sebab main kelong dia juga boleh sediakan ke ampau udang. Jadi tak perlu payah fikir pasal udang. Dia boleh sediakan untuk ampau. Dan harga pun berpatutan murah juga. And then kemudian, jadi kalau siapa yang berminat boleh tengok kat ruangan description kat bawah. Aku tinggalkan nombor phone. Jadi hari ni jom kita mengai. Bau dia bau putih. Berat. Berat. Ada yang dia. Ada. Belut. Belut. Jom ibu, lepas ibu. Uyo. Salam. Kita kata apa pun? Waktu ni guys, kami ditimpa sedikit nasib tak baik. Iaitu kami punya farm untuk udang ni tiba rosak pula. Jadi terpaksa lah guna cara alternatif lain. Itu dengan menggunakan plastik, diisikan air dan kemudian kami tebuk lubang kecil bagi dia turun perlahan-lahan dalam air. Dia akan create sedikit rosakan dan daripada tulisan air tu yang create oksigen lah untuk udang ni. Alhamdulillah dia berhasil bertahan sampailah habis sesi pemancing kami pada hari tersebut. Dia ambil lah. Sayangnya tak kena. Kenapa tekan? Ikan ni yang ambil ni ikan geger ni, geger ni.
Gergen. Mana dia buat ah? Why so professional lah. Dia kupas sana tu. Dia kupas tiara tu. Putui lah. Yang ni pernah putui lah. Patutlah tak dapat apa. Ikan tu dia heran. Apa dia gerak-gerak tu? Wah, lawak mah. Dah. Semak. Oh, dia dah. Oh. Dia dah. Kanan. Lagi kau main pusing. Ada ke tak ada? Ada yang dekat. Ikan ni. Pam. Tu. Depan. Ini. Nak penyuk. Mana ni? Demai. Ya. Oh, ni makan udang ni, Udang keluar. Kayu ke tak tu? Kok macam panjang sangat? Oh, nampak lah. Ikan apa ni? Menji. Tu. Udah kencang. Alhamdulillah. Nampak. Boleh dah. Udah kencang. Alhamdulillah. Jom sikit. Kencang. Bos. Ekor tak ada. Ada lagi. Kau dah. Alhamdulillah. Betul aku kata. No. Ambil apa? Slipper saiz 10. No. Slipper saiz 10 bos. Lepas masuk. Oh, sap. Bismillah. Hai, kan tak ada. Sayang. Tak ada. Dia balas kepala tapi tak kena. Dia balas kepala tapi tak kena. Oh, sudah dekat dah tadi main gaya tu. Nak buat Saya beri belah ni lah. Bagi dia masuk bawah kelong ni. Bawah kelong kita ni banyak ni. Dia rasa macam tu lah. Tak kental, pasti kental. Tak kental, pasti kumpau. Ha. Dah. Boleh boleh. Oh, dekat bawah guys. Nak nampak. Allah. Tu dia. Dia punya kawan lagi. Oh, hai. Kenapa awak lagi cintaku? Ha?
cintaku. Kenapa awak lagi cintaku? Punyalah gemuk. Yo, big show, big show. Big show tu yo. Oh, bunyi. Oh, big show. Ush, dia gerudi, dia gerudi. Hey bro. Halo. Pas. Kasak tadi. Kasak. Ya. Oh. Oh, mantap. Alhamdulillah. Mantap. Nak pakai ni tak? Tembuk. Keren lah. Cantik mental lah. Boleh jadi. Lagi awak. Awak ni tak serik-serik. Pergi balik. Teman-teman tengok ke demo. Pergi balik. Aduh. Dia lagi. Dia lagi. Allah. Nah, ni pun bersepah, ni pun bersepah. Macam awak je. Sudahlah mengacau umpatnya. Tengok. Tak ada. Kena. Habis lah. Baru pentak ah. Alah. Kena. Hak ni makan dalam, hak nu makan tak ambil. Bis. Ui, sibu. Hak ni kalau kena dia pancuk ni. Oh. Berbirat, berbalik, habis dia makan kau buntai lagi ke apa ni? Gigit serau ni. Gigit kemam-kemam ni. Tak pergi tepi bawah ni ya. Tali. Tengok apa tu? Break tu, tengok ya. Bagi dia feed apa? Bagi dia reti. Allah. Oh, patah. Oi, ya Allah, dia nyarak saya. Ni apa dah? Apa ni? GT, nak kata GT. Kamu ni? Ini mana kuning? Ini macam GT. GT ni. Wah, ikan pun ha. Juti. Simpan lah.
Hah? Kan kita ambil kau ni. Ini tinggi. Tak tahu lah. Buntal bang. Berapa? Astagfirullah. Ni kat mana? Dia punya kata. Bang nak kata ada ikan. Ni dia pula. Sampai 3 ni. 3 rak sekali dah masuk weh. Nak kena potong tali kita dia ni. Alamak. Tak jangan potong ni. Saja duk bawah bot. Apa gila dah bawah bot? Apa cabut? Sayang. Kenapa sayang? Bu. Dah. Dah. Macam udang ni. Kena sikit ni. Aduh. Gitu. Terribly. Saya. Jo. Macam yang dapat tadi je? GT ke selepas ni? Yang ni. Maksudnya dia dah ada. Nyok. Dia came back. Kan? Ayah udang seret lah. Ayah balik ni seret ni. Dia ketuk pelan-pelan. Aduh, ya Allah. Ikut CP tau. Rabik pun duduk lah. Hebat ke ni tadi? Ni. Koyak dia hayuk gitu. Celup. Ni. Mantap abang. Alhamdulillah. Ni geruk-geruk. Oh, benar. Baik, koseng. Geruk-geruk bagi koseng. Geruk. Haha, ketaan. Awak je. Main lagi ya. Ambil. Tak makan, belum tak makan petang ni. Masak apa tak tadi? Pai balik ya. Bukan susah nak lekat awak ni. Macam mana lekat?
Datang. Besar kau, besar. Tu, kat tangan aku. Tapi tak apalah, kita lepaskan lah. Dia berat, okey samping. Ini tak melawan. Tidak. Dapat sampah sarap. Dia tau. Ni dia orang tau. Kali sampah tak tolong lempar. Dalam tu sampah. No? Macam tali ke. Sampah punya mata kek ke. Bol tu sampah lah. Sebab kampau dah lempar. Setelah ni tinggal potong macam tu lah. Lupa nak buang mata kek. Kena kaki budak-budak. Kan sakit. Kesian. Setiap sikit lah bagi pesanan khidmat masyarakat. No? Tu. Macam tak ada dah. Macam tak ada dah. Ada ke? Tak ada. Dia ambil kepala. Aduh. Dia ambil kepala. Ambil kepala saja, geng. Waduh. Tak boleh makan udang hidup. Ikan tadi dia jadi GT kecil tu. Dia makan udang hidup. Nampak tu. GT lagi. Mantap. Rekod GT lah. Mantap. Tak boleh. GT lagi, guys. Mantap. Saya power bank kan. Saya power bank. Jom. Tak ada nak buat closing lah. Jom. Tamatlah sudah. So what's up? Okay, so dah sampai penghujung kami punya sesi pemancingan pada hari ini dekat Kelong Pak Su. Okay, abaikan rambut yang barai. Dan akak kita masih berusaha untuk mendapatkan ikan. Okay, so far review aku untuk Kelong Pak Su, Kelong 2, bagi aku puas hati lah. Sebab apa? Sebab game dia walaupun hari ni ayak pasang mati kan, aku main kat ayak pasang mati dekat area Teluk Bayu ni. Game dia hari ni aku rasa daripada awal sampai habis ikan makan, ikan cuba ragut. Okay, tapi yang berjaya naik cumalah 5 ekor. Tapi kalau kita betul-betul fight dia, kita betul cari dia, InsyaAllah kau boleh gasak punya dekat Kelong ni. Seperti yang aku katakan, ayak slow, ayak pasang mati, tapi ikan gasak. So ikan yang hampa tengok kan, kita tengok hasil dia hari ni. Okay, kita dapat aiskrim lah. Okay, itu udang ketuk yang aku bawa, tak pakai lagi. So kita ada 3 ekor GT kan, GT 3 ekor. Ada 1 ekor gerut-gerut, ni Habwa nak bagi kucing kat ni. Dan 1 ekor cencaru. Cencaru ni kira besar lah. Okay, sampai 10 cukup lah, cukup banyak. Okay, ni hasil kita. Mantap. Jadi kalau abang tanya aku nak repeat lagi tak Kelong ni? Yes, Repeat. memang dia nak repeat. Okay, dia memang nak repeat. Situ.
Apa dah? Okay. Lubang puaka. Okay, lubang ni dia kata memang grade A. Okay, kalau tempat nak main. Okay, so kemudahan prasarana aku rasa lengkap. Boleh kita guna. Tandas dia memang marvelous. Dan tandas dia kat dalam best. Dan aku rasa sampai situ saja video aku adalah okay, aku rasa sampai situ saja video aku kali ni dekat Kelong Paksu. Jadi kalau hampa nak mai, hampa boleh rujuk nombor phone dekat ruangan description dekat bawah. Okay, dan yang penting jangan lupa subscribe, like dengan share. Okay, follow juga aku punya TikTok. Baru je buat account, belum banyak konten lagi, tapi insyaAllah lepas ni kita akan follow up lagi lah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dengan video-video yang lain pula. Okay, see you, bye bye.